kita akan pergi ke Nokohoi 9 daripada Batu Pahat. Kita akan pergi ke Negeri Sembilan. Macam mana perjalanannya? Enjoy the video. Kita pergi. Hari ni kita singgah dekat Paminya je. Tapi perjalanan kita makan waktu berlama-lama. Jadi kalau korang semangat, korang jangan lupa like, comment dan share dan juga apa je dah. Terima kasih. Okay guys, sekarang pukul 8.40. Kita baru sampai ke 45. Kita baru sampai Segaman. Saya pun baru bangun tidur guys. Jabatan Pulau Pinang. Naik Jabatan Pulau Pinang. Bagi guys ada video-video. Kat sini guys, saya baru sampai Negeri Sembilan. Tengah cari parking. Guys, kita tunggu laporan berikutnya. Guys, kita baru balik pada hospital. Dan kita akan pergi ke homestay makan waktu 2 jam. Okay, menunggu sajalah. Cuaca ni panas ni guys. Panas sekali. Panas sekali. Dan hari ni kita akan berhenti sebentar untuk makan. Bagi kita dah lapar. Dah akan makan waktu berapa jam lagi. Kita Ujung sana makan. Ujung sana dah tanda sawah. Okey, nasi dah habis. Bahkan cuaca panas, kita makan cendol je lah. Engkau ya, alhamdulillah lah. Nenek dulu yang bismillah dan alhamdulillah. Cendol pun dah habis. Okey lah, kita jumpa pada perjalanan berikutnya. Okey, kita akan perjalanan balik dan kita akan jumpa di tempat berikutnya. Okey, jumpa tempat berikutnya. Okeylah guys, kita dah sampai homestay-nya. Nanti tinggal register. Kita akan tunggu selepas ini. Ya guys, kita dah sampai kita punya homestay dah. Pada perjalanan kita, awak boleh tengok. Okay, kat sini dah ada Maggi. Kita makan dulu ya guys. Saya makan je pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkata Hai. Bersama si Tongol. Makan pun. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau baju basah boleh masuk. Mana ada mesin basuh? Rasa Maggi-nya macam sedap bau dia. Kita makan apa ni? Maggi bakso. Ya, bakso. Tapi bakso kecil. Ya. Bakso dia rasa kecil. Tapi kalau bahasa Indonesia lain tu, mi sedap. Mi sedap bakso. Itu salah. Mi sedap bakso kita makan ni. Jadi kali-kali panas sikit. Jadi kalau kalian di Indonesia tu kalian jumpa like dan komen berapa.
Okay, bismillah ya guys ya. Sebagai saya orang Indonesia separuh Mesir, separuh Indonesia, saya suka bakso. Saya suka mi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Susah banget cok ambil baksonya. Baksonya mungil. Tengoklah tuh. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil. Bentar guys, saya nak ambil air. Okay guys, sebab kita belum ambil air. Jangan tinggi bang, tinggi sangat tu. Tinggi sangat. Tinggi sangat. Habis. Cepat je lo. Nampak siapa? Aku belum bilang. Dia dah mula aku dah. Cepat gila kau Mek. Berasap coy. Siap sampai hari kiamat. Weh, jangan. Bila habis ni tu kamu, aku tengok sedut je, tak ada habis. Panas bang, Maggi dia. Kenapa? Maggi dia. Dah jatuh. Apa? Ni. Agak tawar rasanya. Dan Banyak bakso. Jangan digigit coy. dah aku dah tanya salah satu. Pendek guys ya. Tapi guys, kita makan dulu guys ya. Panas. Anjir, panjang coy. Gua kira mungil. Okey. Sudah. Okey, itu poinnya. Dah ambil. Kita pakai sumpit coy. Belakang sangat. Rasa dia macam Maite. Sama. Jadi dah jumpa besar lagi ya guys ya. Okey guys, sekarang dah pukul 10.30. Mungkin kita akan sambung vlog ni besok. Urusan mandi kolam. Okey, jadi jumpa di besok hari. Lepas saya nak tidur. Guys, selamat datang di tengah hari. Kita baru lepas mandi kolam tadi. Sorry, saya tak record sebab saya lupa. Jadi kita dah berjalan balik ke Kota Pahai. Apa? Korang enjoy the video. Sekarang kita dalam perjalanan. Saya ngantuk dah. Okey lah, kita jumpa di vlog berikutnya. Hari ni kita makan kejap. Lepas tu kita ke pantai. Saya akan makan nasi dengan ayam goreng. Okay.
dia Dia bagi duit belanja. makan ayam goreng juga. Lambat. Dia tak tahu tu dia masuk. Ha? Dia tak tahu. Dia tahu. Cuba di pantai. Masalah. Okay, kita dah siap makan. Kalau korang tengok, saya makan tak habis sebab apa? Sebab saya diet. Kita tunggu kat pantai. Dadah. Kita dah sampai pantai dah. Mungkin kita akan menuju pantai bersama budak Tangol. Lolot. Kita nama dia budak Lolot. Kalau korang tengok pantai ni pantainya. Pantainya sangat cerah. Ada Abang Naim tinggal balik santai. Ada tak tahu. Abang bagi tahu kamu dah Sini Emma dengan ayah saya dengan nenek saya pun dah sampai lagi. Okay, kita tunggu je.